Suasana menjelang pertembungan antara JDT dan KL City Sabtu ini kian memanas apabila kem The City Boys mula melancarkan perang psikologi terhadap skuad Harimau Selatan. Walaupun sedar akan rekod cemerlang JDT yang masih kebal musim ini, pengendali KL City tampil berani dengan meramalkan pasukannya mampu melakar kejutan besar untuk menewaskan juara bertahan itu di laman keramat mereka. Ketua Jurulatih KL City menyatakan bahawa pasukannya telah melakukan analisis mendalam terhadap corak permainan JDT. Beliau menegaskan bahawa tiada pasukan yang tidak boleh dikalahkan dalam bola sepak. Kami tahu JDT adalah pasukan pilihan, tetapi kami datang dengan misi jelas. Saya melihat ada ruang yang boleh kami eksploitasi. Jika pemain mengikut pelan taktikal dengan disiplin 100%, saya ramal KL City akan membawa pulang 3 mata Sabtu ini, katanya dengan penuh keyakinan. Pertembungan ini dianggap sebagai ujian getih buat KL City memandangkan JDT di bawah kendalian Hisco Munoz sedang berada pada prestasi puncak. Adakah The City Boys bakal menjadi pasukan pertama yang mematahkan rekod tanpa kalah JDT musim ini? Atau adakah Harimau Selatan akan terus mengaum garang di laman sendiri? Sama-sama kita nantikan.